Okey, hari tu saya dah share tentang engulfing by. Hari ni saya akan share pula tentang engulfing cell. So, jom korang tengok apa yang saya nak share dengan korang. Dia mestilah di break oleh candle warna merah. Dia break ke bawah. Okey. So, body break. Break mana? Break low candle bullish ni tadi. Okey. So, bila dia break, body break barulah dia diconsider sebagai engulfing cell. Kalau dua candle boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dua candle pun boleh. Kita tiada set minimum candle. As long as dia break, body ni break low candle biru ni, dia diconsider sebagai engulfing cell. So, sangat mudah untuk korang nak tahu. Okey, kalau shadow macam ni dikira ke tak? Shadow tak dikira. Okey, tak dikira. Kita mestilah tunggu body break. Bila body break, yes, itu adalah engulfing cell. So, sangat mudah untuk korang nak tahu engulfing by ataupun engulfing cell. Cara yang paling mudah untuk korang cepat dapat faham ni, korang kena selalu buat backtest. Okay guys, kalau korang suka apa yang saya share tadi tentang engulfing cell, jangan lupa follow saya dekat social media. Stay tune, saya akan share banyak lagi tips tentang engulfing. Alright, bye.